kecil. Ni kering lenda dah. Yang kelima, seorang suami yang baik alim tapi suka membebel. Suka belebel. Tu lelaki dia alim tapi suka belebel. Isteri selalu terasa hati dengan kata-katanya. Apakah hukumnya? Ni masalah ni. Kurang tanya ni. Mungkin kurang. Tapi tengok tulisan lawa. Siapa tulisan utuh. Mungkin orang lelaki dia wakil. Dia kata suami dia ngaji sangat tapi berakhir belebel. Dia jarang ni tuah lah ni. Kalau dia boleh suami berakhir belebel, tuah lah. Pasal biasa berakhir belebel kau kurang. Orang rumah berakhir belebel. Berakhir belebel tak orang rumah? Tak belebel? Belebel? Berakhir belebel juga. Nampak? Tu 500 tu. Sekarang. Jadi suami ni orang alim pandai begitu ni berakhir belebel. Jadi berakhir belebel. Hak puan ni kata berasa hati sabarlah. Sabar. Sebab mu boleh suami orang alim. Alhamdulillah dah. Syukur dah. Nak cari tuan ni suami alim. Suami pandai ngaji Quran semayang 5 waktu mu kena syukur dah. Tak kata suami alim. Mu kena syukur dah. Lepas tu dia berakhir belebel sabarlah. Yang kita tak sabar ni suami sepak terajang tombok rembang lepor kok terikat. Tu nyanyi tu. Ni setakat bebel. Nak buat gua ni sabarlah. Nak suruh berhenti tu. Baik. Jadi kadang-kadang dia terasa hati. Jadi masalah suami ni memanglah dia kena berkata baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu pergauli kamu dengan tidak jahat. Maknanya kadang-kadang terlajak kata dan macam-macam. Jadi hidup dalam rumah tangga ni benda-benda dia kira kalau salah cakap gitu gini masing-masing kena buat sebagai tasamuh berlebih kurang lah. Kena buat berlebih kurang. Sebab dia payah kita nak jaga betul. Ada masa kita tak ingat, kita pergi kata pula modoh pergi kata ke bini dia. Bini berasa hati bini dia lah kuponyo apa sama belah kaya api. Lambat sikit je kata bodoh pula. Lambatlah betak dah. Jadi sabar dah. Dan memang pihak suami sepatutnya dia kena puji bagi tengok orang rajin puji. Kalau malas lain malas kata malas mu ni malas sungguh lah. Tu lain. Orang panggil belebel itu. Orang beri peringatan. Belebel ni benda hak kena dah jadi tak kena juga. Panggil belebel. Kalau benda tak kena orang bunyi orang panggil belebel. Itu tazkirah beri ingat. Ni kain-kain ni mengata rawa sekali ni pun benda ni. Mari kau orang malu kau orang. Dia kata suami berakhir belebel itu kan belebel. Tazkirah dia panggil, beri ingat. Ada kok jenis rapang rumah molek tapi jenis anyar, jenis anyar. Mengata rawa kali. Mengata rawa tu wala celah sofa. Pelayar bawa meja makan macam-macam peseng. Air pelekak selok tu macam jadi pelik. Ada kat jenis hopang itu. Tapi balik rumah tuk-tu dia rajin sipang habis. Sampai bilik tuk-tu sipang. Ni buat rajin. Tuk-tu apa bunyi rajin sungguh natu aku. Mu tak tahu lagi dia mak. Faham? Ada kat jenis gitu. Mengata rawa bilik camai-camai, ngata rawa sekali barang-barang dengan petang bestu, dengan cetong, dengan kalau tonyo ada bawah hati. Nak balik tu lelaki jig turun tangga rebus lepok jigit tuala duduk atas tangga. Tok biasa mari sepak bahang di bendu, sepak baju dalam macam-macam pasang. Mengata rawa kali letak. Jangan jenis lagu tu. Kalau suami bunyi bukan belebel tu. Dia belebel ni hak kena dah belebel lagi. Jadi kalau hak bun kena dah comel dah belebel lagi sabarlah. Sebab apa? Sebab dia ketua rumah tangga. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa', dia yang dia petua agung dalam rumah.
Tak boleh kata apa, kita sabarlah. Bukan disepak sekajang. Kita buat air tawar sikit, lepas 3 uti lepas. Tu boleh tangki ke? Nah, dia suruh buat sayur kacang, kita buat sayur labu, dia pun jet petas belakang. Nampak macam harga Bruce Lee tu. Kita nyambang tanah. Boleh katalah hak tu dak sabar. Nah, cuma belebek. Jadi sabarlah. Sabar yang sebetul, maknanya kesenangan yang begitu lama dengan sebab kita taat pada suami kita kan. Uduh-uduh pun suami kita, keduk-keduk dahi pun, gigi duk lah kocek pun duk di mulut suami kita. Betul sangat akhirat kita akan bertemu dengan senang yang berpanjangan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi